Aku nak share dengan hampa macam mana hampa nak tukar door handle Pro 2 Viva yang patah gantikan dengan yang baru. Sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, jadi tool yang diperlukan T ni, spanner T ni nombor 10 dan juga screwdriver. Dua skru sahaja kita kena buka untuk buka door trim ni. Yang pertama adalah skru dekat dalam ni. Dan yang kedua adalah skru dekat pintu ni. Okay, seterusnya kita kena cabut panel power window ni dahulu. Kita kena cabut switch power window ni . Okay, step yang seterusnya kita akan tarik door trim ni lah. Dia clip saja. Saya akan buka plastik ni sebab skru dia ada di bawah ni. Okay, nampak tak ada dua skru ni? Satu dan lagi satu di dalam ni. Kita kena pakai balik sebab kalau kita beli dia tak bagi skru ni. Warna merah tu, tu kita kena tarik dia. Dia yang patah ni. Dia patah kat sini. Okay, step seterusnya. So yang ni kita kena ambil besi tu. Masukkan balik dekat lubang situ. Aku perlu skru balik lah yang dua skru tadi. Kita cuba dulu buka pintu ni. Okay, so kalau pintu dah function dah okey, baru kita pasang door trim dia.